Assalamualaikum semua. Okey, kita masih lagi dalam bab yang pertama, pengenalan kepada kimia. Tetapi kita nak tengok 1.2 penyiasatan saintifik dalam kimia. Jadi, penyiasatan saintifik ni merupakan salah satu kaedah saintifik yang digunakan bagi penyelesaian masalah dalam sains. Kaedah saintifik ni merupakan cara ataupun kaedah yang digunakan oleh ahli sains ataupun penyelidik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sains. Ia juga melibatkan beberapa langkah lah. Ada langkah umum lah untuk membolehkan sesuatu permasalahan tu dapat diselesaikan dengan cara yang betul. Kata kunci dia kat sini, beberapa langkah umum. Sekejap lagi kita nak tengok apa langkah-langkah umum yang dimaksudkan tu. Okey, kalau berdasarkan buku teks kimia di kantar 4, antara langkah kaedah saintifik ni yang pertama ialah membuat pemerhatian. Membuat pemerhatian ni menggunakan deria untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kalau ikutkan deria kat sini ada banyak lah. Penglihatan, pandangan, sentuhan, rasa ataupun bau. Itu cara untuk kumpulkan maklumat. Yang kedua, membuat inference. Membuat inference yang dimaksudkan dekat sini ialah menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa yang terjadi tu. Kemudian, mengenal pasti masalah. Masalah ni boleh dikenal pasti dengan cara mengemukakan soalan berdasarkan inference yang dibuat tadi. Membuat hipotesis. Hipotesis ni membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Dia mesti berkait dua pemboleh ubah tu. Kalau tak berkait, dia tak jadi hipotesis lah. Mesti ada kaitan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ni kita kena tahu pemboleh ubah dalam eksperimen tu untuk uji hipotesis yang dibentuk tu sama ada diterima ataupun ditolak. Jadi pemboleh ubah yang kita kena tahu ialah yang dimanipulasi apa, yang bergerak balas apa, yang dimandarkan apa dalam eksperimen. Bila dah kenal pasti pemboleh ubah, seterusnya kita perlu mengawal pemboleh ubah. Dalam suatu penyiasatan, pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungan dia tu dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama, pemboleh ubah yang lain perlu dimandarkan. Okey, sebelum kita teruskan ke langkah seterusnya, saya ceritalah sikit, bagi contoh sikit untuk awak observe balik langkah-langkah yang untuk sebelum kita mula eksperimen ni. Contohlah, kata awak nak buat air gula, awak nak larutkan gula tu dalam air kan. Awak kacau. Awak rasa macam, kenapa gula yang saya larutkan hari ni macam lambat je larut, tak macam yang saya buat air sebelum ni, contoh Okey, yang tu kita panggil pemerhatian. Kita perhati je guna deria kita. Kemudian tadi awak perasan yang sebelum ni saya kacau macam cepat je larut. Yang itu kita buat inference daripada pengumpulan data yang lalu. Okey, lepas tu awak tiba-tiba terfikir, kenapa benda ni jadi macam tu? Kenapa sebelum ni cepat larut? Kenapa sebelum ni lambat larut? Yang itu dah masuk dah kepada mengenal pasti masalah. Okey, kita nak tengok apa sebenarnya masalah dia kat sini. Okey, jadi ada kaitan dengan gula ke, air ke, apa ke? Yang tu kita nak tengok hipotesis yang kita akan buat. So, yang hipotesis yang nak buat tu belum tentu lagi diterima. Next, mengenal pasti pemboleh ubah. Untuk buat hipotesis tu, kita kena kenal pasti pemboleh ubah. Kita nak tahu apa yang menyebabkan gula tu cepat dan lambat larut. Yang dimanipulasi kat sini ialah suhu air tu. Pemboleh ubah yang bergerak balas ialah masa yang diambil untuk gula larut. Kalau pemboleh ubah dimandarkan pula macam mana? Kalau dalam eksperimen ni kita boleh jadikan kuantiti air ataupun kuantiti gula tu sebagai pemboleh ubah yang dimandarkan, maksudnya yang sama, yang tak berubah. Yang kita ubah dekat sini ialah suhu air untuk tengok ketelarutan gula tu, masa yang gula larut tu. Okey, barulah kita boleh merancang eksperimen. Dalam merancang eksperimen ni, kita kena tentukan bahan dan radas yang diperlukan. Kemudian prosedur untuk menjalankan eksperimen tu lah. Lagi cara pengumpulan data serta cara menganalisis dan menginterpretasikan data. Bila kita dah settlekan bahan dan radas, dah set up semua eksperimen tu, sekarang masanya untuk kumpulkan data. Jadi mengumpulkan data ni ialah membuat pemerhatian atau pengukuran dan merekodkan data secara teratur. Contoh, cara kita nak rekod suhu,
kita kena guna alat yang betul lah, guna termometer. Nak ukur masa, kena guna jam randik macam tu dan sebagainya lah. Bila data dah ada, mestilah kita kena tafsir data. Mentafsir data ni mengorganisasikan data yang dikumpul banyak-banyak tu, yang kita dah kumpul tu, kita kena organisekan balik. Data tu dia boleh ditafsir melalui beberapa cara lah. Pengiraan, graf, carta, untuk mencari dan menentukan hubungan antara pemboleh ubah. Kemudian membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ni membuat satu penyataan tentang dapatan kajian tadi, hasil dapatan eksperimen tadi, sama ada hipotesis yang dibuat dapat diterima atau ditolak. Last sekali, menulis laporan. Menulis laporan ni berkomunikasi secara detail, secara terperinci tentang segala aspek eksperimen yang dah buat tadi tu, supaya hasil eksperimen tu dapat dikongsi demi perkembangan ilmu kimia. Okey, sampai situ dulu untuk video kali ni. Bye.